Berita tergempar hari ini. Bekas Panglima Tentera Darat (PTD) Tan Sri Hafizuddin didakwa di mahkamah. Tuduhannya, terima wang haram lebih 2.12 juta ringgit. The red flag reveal. RM, 2 juta tu kalau beli beras untuk camp, kenyang satu batalion, bos. Dia mengaku tak bersalah, itu hak dia. Tapi bila Top Gun pun SPRM angkut, maknanya redar integriti kita memang ada masalah besar. Dituduh terima wang hasil aktiviti haram. Bayangkan, orang yang pernah pegang amanah jaga kedaulatan tanah air, kini kena jawab pasal duit masuk akaun. Rakyat bawah ni nak simpan RM2,000 pun semput. Bila level kayangan main angka juta-juta, kita tertanya-tanya, ini gaji ke atau durian runtuh yang tak patut gugur? Kalau kepala dah pening, macam mana badan pasukan nak tegak? Ingat, pangkat dan bintang di bahu tu berat amanahnya. Kalau tak mampu pikul, jangan pikul duit sekali. Kita tunggu bicara mahkamah. Tapi ingat, pengajaran hari ni, rasuah tak kenal uniform. Jangan sampai negara tergadai sebab tamak. Jaga-jaga. Red flag!